Korang, apa ni? Weh, korang dah ready ke? Ha, okey dah. Wah, cantiknya air terjun ni. Tak sabarnya nak naik ke atas. Mana? Tengok. Tengok ni. Betul lah lawa. Cantik kan? Tapi ingat tahu korang, kita nak naik bukit ni, nak masuk hutan. Jadi jangan lupa baca doa, jaga mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Korang. Kau okey tak ni? Nampak macam berdarah lah. Tak apa. Kita stop dulu kejap. Fia mana Fia? Fia! Fia! Jangan gerak seorang. Tunggu kita orang sekejap. Alah, aku teruskan mendaki lah. Nanti kita jumpa ke atas. Kalau tak jumpa ke atas pun jumpa korang kat bawah nanti tau. Okay, bye. Mana dia orang ni? Kat mana ni? Tempat apa ni? Kita dah sampai checkpoint ni. Dah 4 jam dah kita ke atas ni. Fia mana? Betul. Patutnya dia sampai dulu kan sebab dia jalan dulu tadi. Tak nampak kan dia? Fia! Fia! Mana pula Fia ni? Ni botol Fia ni. Lah, botol Fia. Ada nama dia. Tadi dia pinjam pen. Mana Fia Korang. Apa ni? Mai cek, oi mai cek mai, kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai, jamu nasi. Menjejakkan kaki ke Menara Gading ini bermula dengan mencapai cita-cita. Fokus sering terarah pada buku dan kuliah. Namun di sebalik tembok kampus yang gah ini, ada satu realiti yang tidak dapat dinafikan, iaitu sebuah perjuangan untuk kelangsungan hidup. Misi Ronda PJRM kali ini membawa kita menyelami sisi realiti warga kampus. Fokus kita bukan lagi sekadar pada lembaran buku atau dewan kulit, tetapi pada sebuah perjuangan kelangsungan hidup yang menuntut perhatian bersama. Hari ini melalui inisiatif KPDN di bawah payung Rahmah Madani, tembok rintangan kos sara hidup cuba kita runtuhkan. Kutlah rasanya penat, jom pi ke Langkawi, langgah ayat gaman. Program Jualan Rahmah Madani kini mendarat di tengah-tengah kampus menawarkan pelbagai barangan keperluan pada harga yang jauh lebih rendah, berbaloi dan menjimatkan. Menariknya, jualan ini bukan sekadar penyelamat buat mahasiswa yang ikat perut nak berjimat, malah menjadi tumpuan ramai. Lihat saja di sekeliling kita, daripada barisan pensyarah, kaki tangan pentadbir, golongan kerani hinggalah ke pekerja sokongan. Semuanya tersenyum lebar memenuhi ruangan jualan Rahmah Madani. So far, macam mana sambutan dekat sini you rasa? Sambutan sangat meriah. Even tadi hujan pun still ramai lagi berkunjung. Betul, I tengok ramai juga kan. So, berapa banyak barang SKU yang you keluarkan hari ni? Hari ni keluar lebih kurang dekat 50 SKU. Hari ni korang dapat beli apa je dekat PJRM ni? Macam hari ni saya dapat beli barangan asas macam beras, kentang. Ia sangat membantu lah. Korang rasa program macam ni membantu tak korang untuk beli barang harian? Ya, sangat membantu, especially hujung bulan lah. Hujung bulan tu memang sangat kritikal.
Kita memerlukan barang-barang seperti Maggi, telur dan air bancuhan lah. Kat sini kan, mudah tak untuk Khalida nak beli barang? So, pelbagai warga UUM lah, mudah lah untuk kami-kami yang macam contohnya yang tak ada kenderaan untuk pergi keluar. Jadi macam kita orang boleh naik bas daripada Inasis ataupun kelas masing-masing boleh beli kat sini. Jarak daripada ke sini ke bandar berapa minit? Agak-agak dalam 7 ke 8 km jugalah. Jauh juga. Selalunya kami akan pergi ke sana menaiki sapu dan tu pun ambil bos juga. Okay, so rasa program ni kan macam mana? Dia punya kelebihan program ni? Basically dia okey lah sebab harga dia lebih rendah daripada harga yang biasa dekat pasaraya ataupun kedai-kedai mana. As a student kan, barang apa yang wajib dan berbaloi untuk you student beli dekat sini? Saya rasa biskut dengan Maggi lah. Di sini, selain daripada kemeriahan program Jualan Rahmah Madani, KPDN turut komited meluaskan keprihatinan melalui inisiatif Food Bank Siswa. Kan cara pengambilan barang food bank secara individu. Okey, untuk permohonan individu, pelajar akan walk in ke SSSD untuk membuat permohonan. So, bila data individu tu, kami akan bagi QR untuk dia orang scan permohonan. Okey, dalam tu ada senarai barang-barang yang kita bagilah, barang-barang kering. Itu yang basic. Contoh biskut, Maggi, 3-in-1, cereal macam tu. Dan ada juga untuk add-on barang yang dia orang nak. Yang add-on tu seperti shampoo, body wash, pad, brus gigi, ubat gigi macam tu. Untuk MPP, kita akan buat banyak hebahan tentang food bank yang kita sediakan dekat MPP launch sebab yang kita sediakan di luar waktu pejabat. So macam malam diorang perlukan, diorang pun boleh datang ambil. Just call pihak MPP and kita akan bersedia dekat sini untuk bagi diorang makanan ni. Ada bahagian MPP tadi diserahkan kepada Inasis. Jadi kami Jawatankuasa JKPSRS di Inasis akan meminta para penerima untuk berkumpul di satu tempat. Di mana kalau di Inasis Malaysia Airlines, kami meminta pelajar untuk berkumpul di bilik mesyuarat Inasis Mas. Siswa Madani ini adalah salah satu inisiatif daripada Majlis Pengetua di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM yang telah disyorkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Dapur ini menyediakan makanan secara retail, berikan kepada pelajar berkeperluan. Jadi kami berharap sangatlah sebab sekarang ni sememangnya kita mendapat dana daripada Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi untuk nak masak, bahan mentah dan sebagainya, kita sangat-sangat mengalukan sumbangan daripada mungkin korporat, daripada masyarakat sendiri, dan juga memang kita ada QR yang kita sediakan untuk mana-mana orang ramai yang nak membantu boleh menyumbang kepada Universiti Utara Malaysia khas untuk dapur siswa. Madani ini mempunyai 5 stesen, iaitu yang pertama ialah stesen 1 iaitu cooking, stesen yang kedua iaitu skill and filling, stesen ketiga iaitu stesen sealing, stesen keempat iaitu stesen yang paling penting iaitu stesen retort, dan akhir sekali adalah stesen labeling. Jadi di sinilah berlakunya proses meretort makanan supaya menjadikan makanan itu lebih bertahan lama dan sesuai untuk diberikan kepada pelajar-pelajar yang memerlukan ketika pelajar itu mempunyai rasa lapar dan kurang bahan bekalan makanan. Jadi ini merupakan produk akhir yang kita lakukan di Dapur Siswa Madani. Kita utamakan protein supaya kita memberikan khasiat yang penting kepada pelajar, lebih-lebih lagi kepada tumbuh saran dan perkembangan pelajar lah di sini. Inisiatif ini ibarat talian hayat yang sentiasa terbuka kepada warga kampus yang memerlukan memastikan setiap daripada mereka dapat meneruskan pengajian dengan lebih tenang tanpa perlu dibebani kebimbangan soal kelangsungan harian. Ia bukan sekadar bantuan makanan tetapi simbol kasih sayang dan kepedulian yang memastikan tiada seorang pun siswa yang tercicir dalam mengejar impian Menara Gading ini. Jalan berliku di Ceruk Rimba, penat mendaki mencari haluan. PJRM hadir membawa ceria membantu siswa menggapai impian. Nak tahu di mana lokasi PJRM yang seterusnya? Senang je. Korang boleh layari portal rasmi PJRM
atau muat turun aplikasi Info PJRM sekarang. Lepas ni korang rasa kru Ronda PJRM patut terjah ke mana pula ya? Cuba korang tinggalkan komen di bawah. Dan macam biasa, jangan lupa untuk like, share dan sebar-sebarkan video kami hingga kita berjumpa lagi. Kat mana ni? Tempat apa ni? Tu macam Fia lah tu. Biar masa dia tukar baju. Sekejap. Hello Zo. Mana korang ni? Kenapa tinggalkan I seorang kat sini? Mana? Tak nampak pun Fia. Okay, let's go.